Nak pilih emas, mestilah yang bersesuaian dengan matlamat. Sebenarnya tuan-puan, dalam simpanan emas ni, tuan-puan perlu ada matlamat kewangan yang tuan-puan ingin capai. Contohnya gold bar 5 gram dan juga 50 gram ni. Mana satu simpanan yang lebih baik? Pilihan yang terbaik bergantung kepada matlamat tuan-puan. Jika matlamat tuan-puan adalah nak tunaikan haji, simpanan untuk berkahwin ataupun deposit beli rumah, yang mana tuan-puan perlu buat bayaran sekaligus, jadi gold bar 50 gram adalah pilihan yang lebih sesuai untuk tuan-puan maksimumkan keuntungan. Tapi kalau matlamat tuan-puan nak gunakan duit yang sikit seperti simpanan kecemasan atau tabung pendidikan anak-anak, gold bar 5 gram ni lebih sesuai. Sebab tuan-puan tak perlu jual atau pajak emas dalam jumlah yang besar. Dengan simpanan serendah RM100 je, melalui akaun JAP, tuan-puan boleh kumpul gram emas ni sikit-sikit. Sehinggalah tuan-puan capai gram emas yang tuan-puan mahu. Sama ada 5 gram ataupun 50 gram. Jadi tuan-puan boleh menabung ikut bajet tuan-puan sendiri. Sebab simpanan di akaun JAP ni tak ada komitmen dan tak ada sebarang cas simpanan. Kalau tuan-puan dah clear, faham, jom kita mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Tuan-puan boleh klik beg biru kat bawah ni, tinggalkan detail dan saya akan guide tuan-puan mulakan simpanan emas tuan-puan dengan sebaiknya.